Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah mewakili Institut Bioteknologi Perubatan Molekul IMMB Fakulti Perubatan UiTM Kampus Sungai Buloh mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi menghadiri tazkirah Ramadan anjuran IMMB Fakulti Perubatan. Alhamdulillah, ini siri tazkirah kita yang keempat, iaitu yang terakhir. Siri-siri tazkirah terdahulu boleh didapati di saluran YouTube IMMB. Linknya akan saya kongsikan di ruangan chat sebentar lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Hashim bin Ahmad Syuuti daripada Universiti Sains Islam Malaysia, yang akan menyampaikan tazkirah beliau yang bertajuk Terakhirku Amalan Syawal Membawa Berkat. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali terima kasih banyak kepada IMMB Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara di atas jemputan yang telah diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan tajuk yang telah diamanahkan pada tengah hari ini, insya-Allah, iaitu Terakhirku Amalan Syawal Membawa Berkat. Bila kita lihat kepada tajuk kita ni, kalimah pertama yang diletakkan ialah terakhirku, terakhirku. Apabila kita terdengar dengan perkataan terakhir, kena pula bila kita duduk dan berada sekarang ni di orang panggil apa, penghujung Ramadan. Dengan kata lain, malam ni adalah malam ke-27, tinggal lagi mungkin 3 hari, mungkin 2 hari yang akan akhirnya madrasah Ramadan yang Allah Azza wa Jalla peruntukkan kepada kita, dan ia adalah sudah pasti akan berakhir. Maknanya 2 hari, 3 hari ini kita akan melalui dia, kita akan melepasi dia, dan mungkin kita rasa macam dengan keadaan sihat kita sekarang ni, dengan kita, itu ya sebab kita letak terakhirku, kita letak tanda tanya. Mungkin kerana ini adalah yang terakhir buat kita. Kalau terakhir buat kita dan kita berada di penghujungnya, dengan kata lain, mungkin fursah ataupun istilahnya kita panggil kesempatan yang terakhir Allah Azza wa Jalla peruntukkan kepada kita ni tidak akan berulang lagi. Sebab Ramadan yang kita sedang lalui pada masa dan saat ini adalah merupakan satu peluang yang semua orang akan memasuki madrasah Ramadan ini. Tetapi tidak semua dapat mengecapi manfaat Ramadan atau keberkatan Ramadan ini, tidak kena kepada semua orang. Begitu ceritanya. Jadi tatkala berakhirnya Ramadan, apakah Syawal yang kita akan kunjungi dalam masa 2-3 hari lagi tidak seindah Ramadan? Itu merupakan tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Pendahuluan Syawal bukan sekadar bulan kemenangan, tetapi kesinambungan ibadah. Kalau kita tengok Syawal ini sebagai salah satu mercu tanda kemenangan. Kalau kita kata kita berlari, itulah penamatnya. Manakala kita berlari sekarang dalam bulan Ramadan, berakhirnya sekarang ni, waktu yang kita duduk sekarang ni adalah seolah-olah penamat 2 hari, 3 hari lagi, maka habislah journey kita, dan Syawal itu adalah kemenangan. Dan puncak kemenangan kita, apa yang jadi? Puncak kemenangan kita pada Syawal tersebut, kita meraihkan betul-betul. Kan macam contoh orang apabila berlari lah contohnya, berlari ataupun satu-satu pertandingan. Apabila kita sampai dekat penamat, memang all out lah kita meraihkan kemenangan. Sehingga kan apa sahaja kepenatan yang ataupun journey perjalanan untuk kita mengecapi kemanisan kemenangan ini, seolah-olah kita lupa
Sedangkan sebagaimana telah disebut oleh banyak pihak mengatakan bahawa dalam satu-satu kejayaan, penamat adalah bukan segalanya. Tetapi dalam satu-satu perjalanan itulah sebenarnya nikmat sejati yang memberi manfaat kepada kita. Iaitu bukan perakhiran. Maknanya perakhiran satu-satu perjalanan itu, perakhiran itu akhirlah, maka berakhirlah dia. Mungkin kita kecapi kemenangan dan segalanya. Tetapi dalam perjalanan kita nak meraih kemenangan tersebut, itulah sebenar-benarnya nikmat sejati. Dengan kata lain, Ramadan adalah satu nikmat yang paling besar. Tetapi Syawal adalah bukannya satu bulan yang perlu kita lupakan, satu bulan yang kita perlu raikan segala-galanya. Bukan semata-mata kemenangan pada tahap tersebut, tetapi benar dalam Syawal itu terdapat kebahagiaan. Dalam Syawal itu terdapat keseronokan. Tetapi keseronokan adalah bukan segala-galanya. Amalan dalam Syawal membawa keberkatan dan mengekalkan momentum Ramadan. Dengan kata lain, Ramadan ada keberkatan. Ramadan adalah Sayyidus Syahr, iaitu penghulu segala bulan. Tetapi dalam Syawal juga diperuntukkan amalan-amalan lain yang juga besar. Allah menyebut dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap, yakni ajal. Maknanya perjalanan hidup kita ni, kemenangan sebenar adalah bukan kemenangan di muka bumi ini, tetapi kemenangan sebenar kita ialah apabila tercapainya atau apabila tamatnya hayat kita di atas muka bumi ni. Apabila hatta ya'tiyakal yaqin, al-yaqin disebut sebagai ajal. Sebab apa? Sebab ajal adalah pasti buat semua manusia. Dengan kata lain, kita habis kemuncak kita dalam bulan Ramadan, memang kita all out, kita buat segalanya ibadat yang kita buat. Apa sahaja minit yang kita ada, tidak ada kosong melainkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila datangnya Syawal, bukan bermakna kita perlu menamatkan segala ibadat yang telah kita lakukan. Tetapi kita kena ingat sebab Ramadan adalah ganjaran yang Allah bagi yang besar. Tetapi bukan berkata apabila habis ganjaran kita dah tak buat. Sebab dekat situ ada amalan lain, iaitu amalan hati. Iaitu berkenaan dengan keikhlasan. Adakah kita buat ibadat yang kita lakukan ini semata-mata kerana Allah? Atau kita buat ibadat kita ni adalah semata-mata kerana ganjaran Allah Azza wa Jalla itu semata-mata? Itu adalah ujian yang lebih besar. Ujian yang lebih besar ialah, adakah kita melakukan satu-satu ibadah tersebut adalah kerana keikhlasan yang kita campakkan ke dalam hati kita untuk kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dekat situ yang apabila disebut sebagai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhan kamu sehingga datang kepada pengakhiran hidup kita, iaitu ajal, insya-Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah sukai adalah yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang kita buat pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh melakukan amalan di dalam bulan Ramadan. Tetapi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti kepada Ramadan sahaja. Sebab kita hendaklah menjadi Tuhan kepada pencipta Ramadan. Janganlah kita melakukan ibadah kerana kita menjadi hamba kepada Ramadan. Kita hendaklah menjadi hamba kepada Tuhan pencipta Ramadan. Bukti bahawa kita adalah merupakan hamba kepada Tuhan yang mencipta Ramadan ialah kesinambungan amalan kita. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, disebut ahabbul a'mali, yang paling dikasih di antara amalan-amalan kepada Allah, adwamuha wa in qalla. Adwamuha ni bermakna istiqamah, secara berterusan, sentiasa ada continuity, sentiasa dibuat secara continuously. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maknanya, istilah orang kita kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, itu konsisten kita panggil. Maknanya dengan kata lain, sedikit tidak mengapa, tetapi amalan yang dilakukan itu sentiasa berterusan. Amalan dalam bulan Ramadan, mungkin pada bulan Ramadan kita buat banyak.
tetapi tidak menjadikan tenggelamnya matahari Ramadan menyebabkan ia menjadi noktah terakhir kepada amalan kita. Tetapi sebaliknya, amalan yang banyak tadi, sebaliknya kita sentiasa melakukan juga walaupun mengatasi bulan Ramadan tersebut. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut amalan yang diteruskan dengan ikhlas akan menambah keberkatan dalam kehidupan. Amalan yang dilakukan secara ikhlas akan menambahkan keberkatan dalam kehidupan. Perkara ikhlas ini adalah merupakan satu hadiah daripada Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada seseorang apabila seseorang tersebut melakukan amalan tersebut secara berterusan. Kata seorang ulama, pak saudara kepada mufti wilayah pada masa ni, Datuk Dr. Lokman Abdullah, pak saudara dia nama Tok Guru Haji Ahmad, dia kata bagaimana untuk kita melahirkan keikhlasan dalam diri kita. Dia kata kaedah untuk melakukan ikhlasan adalah agak senang dan agak mudah. Macam mana? Melakukan amalan tersebut sentiasa secara konsisten sehingga keikhlasan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu dicampakkan ke dalam hati manusia. Sehingga kan keikhlasan tersebut dicampakkan ke dalam hati kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijis Salikin, dia kata, amalan yang berterusan adalah tanda keikhlasan seseorang hamba kepada Allah. Amalan yang dilakukan oleh seseorang yang berterusan adalah tanda kita ni ikhlas. Kita melakukan amalan tersebut kerana Allah. Andai kata matahari Ramadan tadi menjadi penghujung kepada keikhlasan kita, kepada amalan ibadah kita, maka itu adalah merupakan salah satu petanda bahawa kita melakukan amalan adalah semata-mata kerana Ramadan. Sebaliknya, keikhlasan yang kita buat satu-satu ibadah itu adalah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan di sepanjang Ramadan, di sepanjang Syawal nanti insya-Allah. Sebab kita kena ingat bahawa Syawal ini adalah bukti bahawa amalan yang kita lakukan ini sentiasa kontinu, sentiasa bersambungan, dan daripada Syawal tadilah akan lahirnya bulan-bulan yang lain dengan amalan-amalan ibadah yang sering kita lakukan. Nabi SAW menyebut di dalam hadisnya, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittata min Syawalin kana ka siyamid dahri. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa di sepanjang tahun. Dengan kata lain, Allah memberi ganjaran yang besar di dalam bulan Ramadan. Ganjaran yang cukup besar di dalam bulan Ramadan. Tetapi Allah Azza wa Jalla tetap menyediakan satu amalan di dalam bulan Syawal yang mana kita lengkapkan 30 hari puasa kita dalam sebulan yang telah diwajibkan, dan kita buat puasa sunat selama 6 hari, dan Allah Azza wa Jalla mengandaikan, menghadiahkan kepada kita seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun, insya-Allah. Imam Nawawi dan Syarah Sahih Muslim, dia menyebut hadis ini menunjukkan keutamaan berpuasa 6 hari dalam Syawal sebagai amalan sunnah yang menggenapkan pahala sepanjang tahun. Syekh Ibn Uthaymin dia kata puasa Syawal menunjukkan kecintaan kepada ibadah dan meneruskan amalan soleh selepas Ramadan. Kalaulah kita ni betul-betul cintakan amalan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kita cinta kepada Ramadan semata-mata, maka amal ibadah yang kita lakukan, puasa 6 yang kita lakukan dalam bulan Syawal adalah petanda bahawa kita memang betul-betul cinta untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana seorang yang bercinta, seorang yang berkasih sayang, sentiasa melakukan apa yang dicintai dan dikasihi oleh orang yang dicintainya. Cinta utama kita adalah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang menciptakan cinta, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan keseluruhan alam ini. Dan kerana itu Allah Azza wa Jalla suka untuk hamba-Nya beribadah kepadanya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak berhajat pun kepada ibadah kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla suka kepada kita untuk beribadah kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang secukupnya kepada kita. Cuba bayangkan amalan 6 hari yang Allah Azza wa Jalla peruntukkan kepada kita, dan Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran seolah-olah kita telah berpuasa 1 tahun.
Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Syukur kepada Allah di atas nikmat ini. Seterusnya dalam bulan Syawal, yang ni kita expert. Yang ni kita dekat Malaysia ni kita expert, iaitu mengeratkan silaturrahim. Apa bukti silaturrahim yang dieratkan di dalam bulan Syawal? Kita dekat Lembah Kelang, kita dekat Malaysia lah secara keseluruhannya. Kita ada amalan apa kita buat? Kita suka buat open house. Dan open house kita akan bukakan, kita akan jemput, kita akan eratkan silaturrahim. Bahkan silaturrahim kita di dalam Syawal ni menggambarkan eratnya. Kalau biasa diperuntukkan raya puasa ni 1 hari je. Berbeza dengan raya Korban. Raya Korban pergi sampai 1 hari raya dan 3 hari tasyrik, 4 hari. Tetapi raya puasa ni yang 1 hari ni, alhamdulillah kerana atas dasar mengeratkan silaturrahim, kita extend sampai ke 30 Syawal. Dan ada juga yang extend sampai 33 Syawal, 34 Syawal kan, masuk kepada bulan yang baru. Okey. Wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, dan serta peliharalah hubungan silaturrahim. Silaturrahim ni adalah merupakan satu anjuran ibadah yang kita lakukan bukan dalam konteks ibadah khususiyah. Ibadah khususiyah ni kita solat, kita puasa, kita baca Quran. Tetapi silaturrahim adalah merupakan salah satu amal ibadah yang besar yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita untuk memantapkan ukhuwah di antara kita bersama saudara kita. Dan Allah Azza wa Jalla meletakkan salah satu mereka yang berada di bawah tahta dhilla illa dhilluh, kita berada di bawah bayangan yang pada hari tidak ada bayangan lain. Maknanya ada berapa golongan saja? Ada 7 golongan sahaja. Salah satu ialah mereka yang berkasih sayang sesama mereka kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana silaturrahim yang kita buat bulan Syawal ni, kalau kita buat kerana semata-mata nak pergi makan sate, kerana semata-mata ada member buat bakar kambing, jadi dia tidak, kalau semata-mata kerana tu, maka dia tidak membawa kepada silaturrahim kepada Allah, kerana Allah. Dia tidak menjadi berada di bawah payung arash tadi. Illa tahta dhilla illa dhilluh, di bawah bayangan arash tadi. Tetapi kita kena ingat, bila kita buat untuk kita menjadi salah satu berada dalam golongan tersebut, agar silaturrahim kita buat ni adalah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, sahihain ataupun disebut sebagai muttafaqun alaih. Okey, la yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan silaturrahim. Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan silaturrahim. Silaturrahim ni besar, silaturrahim ni ganjaran dia tinggi. Dan silaturrahim ni, andai kata kita terputuslah silaturrahim sesama kita, ukhuwah kita tidak lagi kukuh dan utuh, dan kita tak tahu apa yang dapat menjalinkan kita lagi selain daripada Allah Azza wa Jalla sebagai tautan yang sebenar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut silaturrahim adalah faktor utama yang membawa keberkatan dalam hidup dan rezeki. Kalau kita nak rezeki kita ni ada barakah, jawapannya silaturrahim. Kalau kita nak hidup kita ni ada keberkatan, kita hendaklah bersilaturrahim. Bila kita sebut berkenaan dengan silaturrahim ni, biasanya ada kaitan berkenaan dengan apa orang panggil ni, bergaduh lah, kita kata ada bergaduh, ataupun ada yang dilakukan oleh seseorang kepada kita yang menyebabkan kita rasa sakit. Ada orang kata bila kita rasa sakit, untuk kita mengekalkan silaturrahim diperlukan dua sifat. Pertama sifat sabar, yang kedua sifat memaafkan. Ada orang pula yang menyebut, dia kata apabila kita memaafkan, maka lagu mana? Aku boleh memaafkan, tetapi luka lama ni sentiasa berparut. Dan parut sentiasa rasa pedihnya. Jadi andai kata kita memaafkan tetapi kita masih terasa luka, kita terasa cedera kita tu, akibatnya ialah kemaafan yang kita tuturkan kepada seseorang hanya berada di pinggir bibir mulut sahaja. Jadi apabila ia hanya berada di pinggir bibir mulut kita semata-mata, kemaafan yang sebenar belum lagi terjelma. Jadi bagaimana kita nak menjadikan
kemaafan yang sebenar bagi mewujudkan silaturrahim yang terbaik. Syaratnya ialah kita perlu forgive dan forget. Kita kena forgive, maafkan, kita forget. Kita bayangkan, pernah tak kita ada satu kecederaan kat diri kita, memang ada parut, tetapi kita terlupa bahawa kita ada parut tersebut kat tubuh kita. Walaupun nampak ada kesan parut, tapi kita tidak rasa. Itulah kemaafan sebenar bagi mewujudkan silaturrahim sesama manusia. Itulah kemaafan sebenar yang perlu hadir ke dalam diri masing-masing, iaitu kena ada forgive and forget. Kena forgive, maafkan, and forget kesilapan yang berlaku. Mulakan hidup baru macam seolah-olah tidak pernah berlaku kesilapan. Andai kata berlaku sekalipun, kita kena ingat Allah Azza wa Jalla peruntukkan kemaafan kepada kita berapa kali. Nabi SAW pernah berbicara dengan sahabatnya. Sahabat Nabi kata apabila seorang itu melakukan kesalahan dan orang itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla ampunkan taubat dia. Dan kemudian orang tadi melakukan lagi kesalahan dan dia terus bertaubat, dan lepas pada itu dia bertaubat kepada Allah. Allah memaafkan kesalahan dia. Selepas daripada melakukan kesalahan, orang tersebut melakukan lagi dosa kesilapan tersebut dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya orang tersebut mendapat kemaafan Allah Azza wa Jalla lagi. Seterusnya orang tersebut melakukan lagi kesalahan. Dan sehinggakan Allah Azza wa Jalla kata, kamu lakukanlah apa sahaja, aku dah ampunkan segala dosa kamu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla luasnya pengampunan dia kepada kita. Berbeza dengan kita ni, yang sering kali apabila ada orang melakukan kesilapan kepada kita, sentiasa hadir perasaan tidak ada wujudnya istilah forgive and forget, yang mana kita sebenarnya perlu menghadirkan perkara tersebut di dalam kehidupan kita. Seterusnya ialah amalan seterusnya yang perlu kita lakukan ialah bersedekah dan membantu orang lain. Bersedekah membantu orang lain. Allah Azza wa Jalla menyebut dalam Al-Quran, innal ladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan digandakan Allah Azza wa Jalla bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Berinfak yang Allah sebut kat sini, innal ladzina yunfiquna amwalahum bil-lail, pada waktu malam, sirrat wan nahar, siang, malam siang kita boleh sedekah. Sekarang lagilah kita mempunyai pelbagai gadget, pelbagai kaedah. Kalau dulu kalau kata sedekah tu hanya boleh dilakukan dekat masjid, nak pergi masjid tengah-tengah malam, ada masjid telah dikunci. Tetapi ada juga ruang yang mana kita kata kita boleh bersedekah sekarang ni dengan QR. Mudah sangat untuk melakukan amal ibadah ini. Bil-laili wan-nahar, sirran, rahsia, alaniyah, secara jahar, secara terus terang. Falahum, bagi mereka, ajruhum 'inda rabbihim, balasan di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan ada takut, jangan ada muncul rasa takut apabila kita sedekah, rezeki kita berkurang. Jangan kita rasa macam mana? Kita rasa macam ralat. Macam ralat, tiba-tiba kita dah lah duit ada sikit, tiba-tiba ada orang minta bantuan dengan kita dan kita bagi bantuan tersebut, dah hilang portion kita untuk kita ambil manfaat daripada duit yang kita gunakan tadi. Ingatlah bahawa Allah sebut falahum ajruhum, Allah bagi ganjaran, dan ganjaran Allah Azza wa Jalla ni bukan semata-mata di muka bumi, bahkan di ruang masa yang kita lebih berhajat kepada bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita memang berhajat bantuan Allah Azza wa Jalla di muka bumi dan juga di akhirat kelak. Tetapi kita kena ingat, sebab di muka bumi inilah adalah tanah untuk kita bekerja. Tetapi setelah kita tiada, setelah hatta ya'tiyakal yaqin, setelah datangnya yakin, iaitu ajal kita, maka dekat sana tidak ada ruang lagi untuk kita bekerja untuk bekalan kita di akhirat. Segala perkara sudah tidak lagi berguna kecuali yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan juga anak-anak salih yang melakukan amal yang baik. Allah Azza wa Jalla gandakan pahala kepada kita. Allah sebut juga wala hum yahzanun, jangan kita kecewa, jangan kita sedih, jangan kita huzun. Jangan kita sedih dengan
Dengan apa orang panggil? Dengan sedekah, dengan usaha kita membantu orang. Kita bantu orang, insya-Allah Allah akan membantu kita. Dan benda ni bukan setakat dekat kita je. Non-Muslim pun percaya dengan perkara ni. Banyak bantu orang, orang akan bantu kepada kita. Banyak kita tolong orang, insya-Allah Allah akan bantu kepada kita. Kita tolong orang dengan usaha kita sebagai manusia menolong orang. Tetapi kita kena ingat, yang akan membantu kita adalah Allah Azza wa Jalla yang memberi bantuan kepada kita. Memang manusia yang akan bantu kita. Memang kita akan nampak bahawa ada sabab-sabab, ada asbab-asbab yang biasanya memberikan bantuan kepada kita. Tetapi kita kena ingat bahawa bantuan tersebut digerakkan daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Azza wa Jalla nak membantu kita, agak-agaknya ada tak kita rasa penghalang yang akan menghalang bantuan Allah Azza wa Jalla? Tak ada, sahabat-sahabat. Tak ada para pelajar dan juga kaki tangan semua. Tidak ada. Apabila Allah Azza wa Jalla yang akan membantu. Ingat, sifir dia begini saja. Sifir dia, kita bantu orang, usaha kita membantu orang. Tetapi apabila kita membantu orang, Allah Azza wa Jalla akan menggerakkan bantuan untuk membantu kita. Apabila ada bantuan daripada Allah Azza wa Jalla, kita kena ingat, tidak ada orang lain yang dapat membantu kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Tidak ada orang lain dapat menghalang bantuan Allah Azza wa Jalla. Ingat cerita Nabi Ibrahim AS. Setelah Nabi Ibrahim AS memecahkan berhala-berhala yang disembahkan even daripada ayah dia. Dan Nabi Ibrahim dia ambil kapak tadi, dia sangkut dekat berhala yang paling besar. Lepas daripada sangkut dekat berhala yang paling besar, besoknya datanglah penyembah-penyembah berhala, pembesar-pembesar negara pada waktu tersebut dan mengatakan, siapa yang melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kita? Dan dia orang kata, adalah seorang pemuda nama Ibrahim. Dia ada nampak kelihatan kelibat dia sebelum ni. Jadi kata, panggil Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim dipersoalkan persoalan yang sama. Dan Nabi Ibrahim kata, kau tengoklah kapak dengan siapa? Kapak berada di dekat satu berhala yang tidak dipecahkan oleh Ibrahim. Yang mana berhala itu, ia kiranya yang paling besar. Dan dia, orang tu kata macam seolah-olah Nabi Ibrahim memperolok-olok, mempermain-mainkan dia. Dan dia orang marah. Apabila marah, apa yang dia buat? Dia letakkan api yang paling besar, dia nyalakan api yang paling besar, dia ambil Nabi Ibrahim, dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Ingat bantuan Allah Azza wa Jalla apabila hadir. Tidak ada apa sahaja di atas muka bumi yang dapat menghalang. Even api pun yang nyarak, yang apa orang panggil ni, marak menyala, tidak dapat membakar Nabi Ibrahim, bahkan menjadi sejuk. Ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah sejuk untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Begitulah nikmat apabila Allah Azza wa Jalla membantu kita. Macam mana kita nak buat kalau kita nak Allah bantu kita? Kita bantu orang. Ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim. Tidak akan berkurang sedekah ni, harta, satu-satu harta. Maknanya sedekah ni yang kita bagikan kepada orang, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pengurangan kepada kita sedikit pun. Allah tidak kurangkan rezeki kepada kita. Allah tidak kurangkan rezeki yang telah diberikan kepada kita. Ada pepatah Arab kata, man manna min mannin, mannallahu alaihi min man. Siapa yang memberi anugerah daripada anugerah di sisi Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan anugerah daripada sisinya. Man manna min mannin, mannallahu alaihi min mannin. Siapa yang memberi anugerah ni apa yang ada dekat dia? Daripada anugerah, dia ada banyak lagi anugerah yang Allah Azza wa Jalla telah beri kepada dia. Mannallahu alaihi, Allah akan memberi anugerah. Allah yang memberi anugerah. Man manna min mannin, mannallahu alaihi min mannin. Allah Azza wa Jalla akan memberikan anugerah daripada anugerah yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang maha memberi sedekah, maha memberi bantuan kepada kita. Seterusnya, amalan seterusnya, kita kena jaga solat berjamaah dan Al-Quran. Kalau syahrul Ramadan, syahrul Quran, kalau bulan Ramadan adalah bulan Quran, kalau bulan Ramadan kita mampu membaca Quran 5 pages setiap kali solat, kenapa tidak kita lakukan perkara yang sama di dalam bulan yang seterusnya? Kalau bulan Ramadan kita boleh menjadikan istiqamah untuk kita menunaikan solat
secara berjemaah. Kenapa bulan-bulan lain tidak dapat kita melakukan demikian? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ni dapat menegah kita daripada melakukan kejahatan. Tidak menegahkan kita daripada melakukan kejahatan dan juga kemungkaran. Perbuatan keji dan juga mungkar. Salat adalah pemisah. Salat ni memisahkan di antara yang benar dan yang bukan benar. Salat yang benar dapat membezakan antara yang mungkar dan yang baik. Salat yang benar, kita boleh salat sendirian mengikut mazhab Syafi'i. Kita digalakkan fardu kifayah. Pendapat mengatakan bahawa fardu kifayah untuk kita menunaikan salat di masjid secara berjemaah. Tetapi walau bagaimanapun, anjurannya cukup besar. Kerana bagaimana untuk kita menghadirkan kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat dapat hadir dengan melakukan salat berjemaah. Nabi SAW berpesan, "Man sallal fajri fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjemaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi peruntukkan satu hadis riwayat Muslim, hadis sahih, bahawa sesiapa yang menunaikan salat subuh secara berjemaah, Allah jamin bahawa dia berada di bawah dengan Allah. Sekiranya bantuan Allah diperuntukkan kepada kita, tidak ada bantuan yang lain yang dapat menghalang, ataupun tidak ada halangan lain dapat menyekat bantuan Allah. Begitu juga dengan perlindungan. Sekiranya Allah memberi jaminan bahawa Allah akan melindungi seseorang, siapa lagi yang akan dapat mengacau atau mengganggu gugat kita kecuali dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah memberi jaminan melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahawa kita akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Seterusnya, kita dah ada berapa dah amalan yang kita kena buat. Kita kena puasa 6 hari, bersedekah, bersilaturrahim, solat jemaah, baca Quran, 6 dah kat situ. Kita tambah lagi, iaitu muhasabah diri dan doa. Nabi SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang bijak adalah yang selalu bermuhasabah dan bersiap untuk kehidupan selepas mati. Dalam hidup kita ni, Allah Azza wa Jalla peruntukkan kita 24 jam, 1 hari 1 malam. Dan Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak khususkan pada waktu ini. Cuma daripada pendapat saya, ini adalah ruang waktu yang paling tepat, paling baik untuk kita melakukan muhasabah. Bila? Iaitu 1/3 malam, waktu tahajud. Sekarang ni Ramadan, alhamdulillah kita tak tinggalkan tahajud, insya-Allah. Kan? Insya-Allah semua kita ni kita tak tinggalkan tahajud, alhamdulillah. Dalam bulan selain daripada Ramadan, Allah Azza wa Jalla memperuntukkan. Dalam bulan Ramadan pun diperuntukkan yang sama. Diperuntukkan kepada kita satu ruang, iaitu 1/3 malam. Disebut sebagai qumil laila illa qalila. Bangunlah malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus. Setengah kita buat amal ibadah boleh, ataupun kurang daripada setengahnya, kurang daripada setengah pada malam, au zid alaih, ataupun tambah daripada amalan-amalan kita dengan membaca Al-Quran, waratil Qur'ana tartila, dan baca Quran insya-Allah. Kerana apa? Kerana mereka yang bijak. Kenapa disebut sebagai bijak? Kerana orang yang bijak ini tidak hanya berfikir berkenaan dunia ini. Ni kita duduk dengan golongan-golongan sains perubatan. Sains perubatan ini adalah mata pelajaran yang payah lah kita kata. Dan mereka yang payah ni adalah mereka yang bijak-bijak sahaja belajar. Yang hebat-hebat belaka, masya-Allah, tabarakallah. Jadi mereka-mereka yang hebat ni akan menjadi lebih hebat apabila dia mengaitkan hidupnya dengan akhirat. Akan menjadi lebih hebat apabila dia melakukan muhasabah, melakukan postmortem kepada diri dia, kepada amalan diri dia, kepada amalan hati dia, kepada amalan amal ibadah dia, dan bersiap untuk dia menghadapi apakah natijahnya di akhirat kelak.
Kenapa? Kerana yang saya sebut tadi, waktu yang 1/3 pagi tadi, 1/3 selepas daripada sebelum daripada subuh, 1/3 malam untuk bertahajud ni. Kerana pada masa tersebut adalah pada masa yang kita paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Pada masa tersebut Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia untuk melihat siapakah yang melakukan amalan, siapakah yang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, siapa yang dapat melahirkan rasa keinsafan untuk menilai diri dia. Kalaulah kita dapat buat setiap hari dalam tempoh 24 jam, circle 24 jam ni kita ada satu masa yang kita buat muhasabah pada diri kita. Alangkah bijaknya kita insya-Allah. Alangkah bijaknya kita insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah selepas setiap diri daripada kita, kullu nafsin, setiap diri daripada kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini ayat muhasabah. Maknanya apa yang kita telah buat, apa yang telah kita lakukan, bukan kita tengok semata-mata, tetapi kita lakukan adalah demi untuk kita mendapat manfaat pada masa yang akan datang, insya-Allah. Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya wad Din, dia sebut muhasabah adalah jalan menuju peningkatan diri dan kejayaan terbaik. Muhasabah dalam apa jua segala pun. Macam golongan-golongan medik, dia suka buat postmortem, nak tahu sebab apa yang telah berlaku. Tetapi dalam pengajian strategik management, dia melihat muhasabah ini adalah salah satu peluang yang kita kaitkan pengalaman lepas untuk memberi impak yang besar pada masa akan datang. Adalah lebih bijak apabila horizon penilaian kita adalah melangkaui dunia ini. Melangkaui dunia ini, itu mencecah kepada hari akhirat juga, insya-Allah. Alright. Seterusnya, ni amalan yang sentiasa kita kena buat, iaitu beradab dan berakhlak dalam Syawal dan juga luar Syawal. Inna akmalal mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata Syawal adalah madrasah pembentukan akhlak selepas latihan Ramadan. Sungguh kita tidak berakhlak, kita bersungguh amalan kita dalam bulan Ramadan, tetapi Syawal kita lupakan kita terlupa. Maknanya macam seolah-olah kita mempunyai dunia yang berbeza. Dunia Ramadan adalah dunia yang berbeza, dunia Syawal adalah dunia yang berbeza. Kalau itu yang berlaku, maka sesungguhnya kita adalah seorang insan yang tidak berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, kan kita masuk musim Syawal ni. Musim Syawal kita kan banyak aktiviti-aktiviti silaturrahim berlaku. Apabila banyak aktiviti-aktiviti silaturrahim tujuannya ialah untuk mengeratkan perhubungan kita dengan dengan sesama muslim. Tetapi yang kita bimbang, takut ujian yang berlaku tu menjadikan kita lebih jauh. Kerana apa? Kerana akhlak yang tidak baik. Maka sama-samalah kita mencari jalan untuk kita menjadi seorang yang betul-betul berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali kesimpulan, kerana kita diberi masa lebih kurang 1 jam kan, insya-Allah. Mungkin lepas ni kita buka untuk soal jawab sedikit sebanyak kalau ada soalan lah. Okey. Syawal bukan perakhiran, tetapi permulaan kepada keberkatan yang berterusan. Fastaqim kama umirt. Maka beristiqamahlah sebagaimana yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan amalan baik dan jadikan setiap Syawal lebih bermakna. Kita jadikan Syawal ini, kalau Ramadan kita fokus kepada amalan peribadi. Kita fokus baca Quran untuk kita. Kita fokus solat untuk kita. Kita fokus doa juga untuk kita dan juga untuk orang lain. Tetapi jadikan amalan Syawal ini dengan akhlak yang baik, dengan silaturrahim yang baik, dengan segala amalan-amalan mengunjung, jadikan dia adalah lebih bermakna. Di mana kalau boleh, kalau ada terrobek sedikit sebanyak sebelum ini silaturrahim, agar Syawal ini kelak akan menjadikan cari bulu ayam terjalin kembali, insya-Allah. Moga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa keberkatan dalam kehidupan. Akhir sekali yang kita nak harap kepada Allah Azza wa Jalla ialah agar Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Kerana Ramadan adalah antara nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla bagikan kepada kita.
ruang yang Allah Azza wa Jalla sentiasa bagi kepada kita, ruang yang Allah Azza wa Jalla beri kepada kita agar kita menjadi satu madrasah, satu sekolah yang akan kita menjadikan lebih baik daripada sebelum ni. Agar setiap kali Ramadan Allah Azza wa Jalla sentiasa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Agar Allah Azza wa Jalla mempertemukan lagi kita dengan Ramadan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Saya ingat setakat itu sahaja perkongsian yang nak diberikan pada pagi ini, pada tengah hari ini. Insya-Allah kalau saya serahkan balik pada pengerusi lah untuk orang panggil membuka untuk soal jawab, insya-Allah. Silakan. Terima kasih Dr. Hashim. Sekiranya ada sebarang soalan boleh typekan di ruangan chat ataupun boleh unmute mikrofon untuk bertanya soalan kepada Dr. Hashim. Silakan, siapa-siapa ada soalan. Kita boleh dia dengan persoalan tu lebih ni sikit, lebih orang panggil lebih dekat. Lebih hampir. Apa yang diberi tu satu hala je yang dikongsikan, insya-Allah. Silakan. Boleh juga type di ruangan chat untuk soalan. Ustaz, saya antara puasa 6 dengan puasa ganti, mana dulu yang kita nak buat ataupun boleh tak kita buat serentak? Ada pendapat yang menyatakan bahawa kita boleh buat serentak. Ada pendapat menyatakan bahawa untuk kita boleh buat serentak. Puasa 6 ni dia puasa waktu yang tertentu. Waktu yang tertentu ni maknanya hanya Syawal je kita boleh puasa 6 ni. Apabila kerana Syawal sahaja yang kita ada untuk puasa 6 ni, kita lakukan terus. Kita lakukan dia terus untuk Syawal. Kalau boleh kita buat sekali dengan ganti, kalau boleh kita pegang dengan pendapat tersebut. Andai kata kita rasa macam nak buat lebih lagi, andai kata ada ruang lagi lepas pada ni, katakan sekarang ni kita niat bersama, dan lepas pada ada ruang lagi dalam Syawal tersebut, teruskanlah. Sebab kalau orang perempuan ni dia terikat dengan masa timing dia kan. Katakan dia ada timing dia apabila tiba uzurnya, jadi akan menjadi keterikatan kepada dia kat situ. Jadi utamakan untuk buat secara boleh berpegang dengan dibuat secara bersama dulu. Kalau ada ruang untuk tambah daripada tu, silakanlah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okay, ada satu soalan dekat chat ni. Jika kita sedang puasa 6 dan kita ziarah kawan saudara, lalu tuan rumah jamu dengan makanan, mana yang lebih baik? Adakah kita kekal dengan puasa atau kita menjamu apa yang dihidangkan? Alright. Sahabat pernah ditegur apabila dia pergi dekat satu jamuan sedangkan puasanya adalah puasa sunat. Walaupun puasa Syawal, kita puasa sunat kan. Apabila kita pergi dekat satu jamuan, kita kena berbuka. Kita kena berbuka untuk meraihkan jemputan tersebut. Andai kata kita puasa, kita jangan gilah. Kita tolak sebab sekarang ni kan kita kata bila majlis hari raya ni kan banyak sangat kan. Sampai 30 hari lah ada jemputan. Jadi minta maaf dengan tuan rumah dengan kita tidak hadir pada hari tersebut, kepada majlis jamuan dia, disebabkan oleh kita berpuasa dah. Janganlah kita berpuasa tapi kita hadir. Sebab kalau kita berpuasa kita hadir, yang lebih aulanya ialah kita berbuka. Sebab kita bukan puasa ganti. Kita bukan puasa wajib, kita puasa sunat. Aulanya ialah berbuka walaupun puasa 6 disebabkan oleh utamanya kita tidak hadir lah sebab kita berpuasa. Macam tu. Terima kasih. Kalau ada yang ya saya. Macam mana kita hati untuk memaafkan kesalahan orang? Lupakan. Maknanya salah orang tu, kalaulah kata kita lupa, itu sebab kita kata lupa ni adalah satu nikmat. Sebab
Apabila kita lupa, apa sahaja yang telah dilakukan kita tak ingat. Apabila kita tak ingat, akhirnya tak ada, terpadamlah. Lagu mana kita nak mendidik hati kita, kita kena ingat bahawa orang buat salah kepada kita dan kita kena ingat kita pun ada buat salah kepada orang. Anda kata kita tidak dapat memaafkan orang, bagaimana orang untuk memaafkan kita? Sering kita macam tadi, apabila kita nak orang bantu kita, apabila kita nak Allah bantu kita, kita bantu orang. Apabila kita nak orang memaafkan kita, kita maafkan orang. Walaupun bukan orang yang sama. Mana lebih utama, puas anak atau memenuhi jemputan jiran? Dua-dua utama. Cuma kena pandai balance. Kalau ada jiran, ada orang kata 40 rumah adalah semua jiran belaka. Tapi kita kena pandai agih-agihkan. Dan insya-Allah jiran kita tak marah kita. InsyaAllah jiran kita tak marah kita kalau kita kata kita berpuasa 6. Habis puasa tu, ataupun mintalah jiran bagi kita apa nama ni, bungkus untuk kita berbuka puasa. Tapi kalau kita puasa 6, jangan hadir. Kecuali anda hadir untuk berbuka puasa. Tapi jangan hadir kalau anda kata, okeylah nak hadir. Tapi pada masa yang sama, apa orang panggil ni, kita hadir, tapi kita nak beritahu, saya berpuasa 6. Saya berpuasa 6, waraknya dia. Dia begini, bukan berisu warak, isu dia ialah kita tak hadir. Maknanya orang jemput kita puasa 6 bukan setakat orang nak suruh jemput. Orang nak suruh datang makan, sama-sama makan. Sebab pelbagai juadah disediakan. Kan dalam lagu orang nyanyi apa untuk Syawal ni kan, pelbagai juadah telah disediakan. Itulah bila orang jemput suruh datang, memang orang jemput untuk makan. Kalau kita datang, kita berpuasa, tujuan tersebut kita tidak fulfill lah sebenarnya. Gitu. Puasa 6 utama kerana puasa 6 ada dalam bulan Ramadan sahaja, jemputan jiran pun hadirnya jarang-jarang, maka perlu juga untuk dipenuhi. Jadi pandaikan balance di antara dua amalan tersebut. Ada lagi ke kat sini soalan? Sini tak ada. Tak ada Ustaz. Tak ada. Sila kalau ada lagi. Ada setengah orang tu dia buat puasa 6 tu, masuk je raya kedua tu dia puasa 6. Baik raya ke-7 dia dah beraya dah. Puasa kedua, raya ke-7 tu dia dah nak habis dah. Dia nak habis dah. Puasa ke-8 dia dah beraya dah. Ada juga yang buat macam tu. Dan kebanyakan dia sempat, tapi masalahnya kita raya pertama sampai raya ke-8 tu kita kat kampung. Kan? Kat kampung kita silaturahim juga. Tapi itulah alhamdulillah kita kat Malaysia ni silaturahim kita kuat. Kalau dekat Saudi, raya puasa dia 1 hari je. Raya puasa dia 1 hari. Petang dah tak ada apa dah. Tapi alhamdulillah kita budaya kita bagus. Bagus budaya kita. Boleh bagus untuk kita kekalkan insya-Allah. Silakan. Silakan kalau ada lagi. Tak ada dah soalannya. InsyaAllah. Okay, terima kasih atas semua soalan yang diberikan. Nampaknya dah tak ada lagi soalan saya rasa. So, saya Aisyah mewakili Institut Bioteknologi Perubatan Molekul IMMB Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Dr. Hashim bin Ahmad Syuuti daripada USIM atas perkongsian yang amat bermakna sebentar tadi. Semoga kita semua beroleh manfaat insya-Allah. Tidak lupa juga untuk saya ingatkan kepada para hadirin untuk mengisi form kehadiran di ruangan chat yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Rakaman tazkirah hari ini akan saya kongsikan di saluran YouTube IMMB. CD-CD tazkirah terdahulu juga boleh didapati di saluran YouTube IMMB. Jadi terima kasih banyak Ustaz dan semua hadirin kerana sudi mengikuti keempat-empat siri tazkirah anjuran IMMB.
di sepanjang bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.